Welcome back to my channel. Okay, hari ini continuity kepada episod yang semalam, di mana check in dengan check out campsite ni penting atau tak. Hari ni kita nak baca komen-komen daripada kita punya kawan-kawan lah. Apa dia orang punya feedback? Jom kita teruskan dengan komen yang pertama. So semalam aku ada post dekat Family Camping Malaysia. So aku nak tahu apa feedback kita punya kawan-kawan lah. So, okay, kita from the top lah. From the top. Ada ni Sufian Hussein cakap penting. Okay, memang penting lah. Seperti yang kita bahaskan semalam. Kalau tidak nanti tak terkawal lah keluar dan masuk. Saibatul Hamdi. Pada saya, waktu check in dengan check out adalah sangat penting. Contoh terbaik, Draco Farm Camp, Cenderia Tapah Perak. Check in bermula 12.01 malam ni. Check out berakhir 11.59 malam esok. Terpulang kepada masing-masing nak masuk and keluar pukul berapa. Asalkan dalam waktu-waktu yang tersebut. Cara ni boleh dikatakan sebagai tiada waktu check in dengan check out. Oh, interesting. Check in dengan check out malam. And reply dia, ada lelaki seorang lagi, Alexis Miranda kata, saya lupa campsite mana. Contoh masuk Isnin, keluar Selasa. Next camper nak masuk hari Rabu tapi terlupa campsite mana. Owner tak letak next camper untuk Selasa. Bagi saya tak best pun check in, check out. Keluar lewat pukul 5 okey lah. Ni nak bangun, nak kemas semua benda tergesa-gesa. Lagipun kemas pun setakat buang sampah je kan. Itu kata dia lah. Okay. Macam aku reply kepada yang brother saya batu ni. Oh, keluar masuk gelap lah. Bermakna redup lah. And second comment, Syarif Fuyo. Syarif Fuyo cakap apa? Penting biar semua ada disiplin sekurang-kurangnya. Tapi apa-apa pun CEO atau camper perlu sentiasa ada timbang rasa. Yes, betul. Dia kena give and take lah. Kalau kata tak ada give and take, nanti tak jadi benda ni. And the most important thing is communication. Okay. Ini daripada CEO. Definitely from CEO lah. Megat of Sungai Land. Waktu check in dengan check out adalah sangat penting. Sungai Land mengamalkan konsep check in bermula 12.01 malam ini. Check out berakhir 11.59 malam besok. Ni sama macam yang Draco tadi lah. Terpulang kepada camper nak masuk dan keluar pukul berapa asalkan dalam waktu-waktu yang tersebut. Cara ini boleh dikatakan sebagai tiada check in dan check out. Sekali lagi Uncle nak ingatkan, terpulang kepada camper nak masuk dan keluar pukul berapa. Camper yang pandai bijak akan check in pukul 9 AM, check out pukul 6. Yang tak berapa bijak akan kacau CEO nak check in pukul 3 AM. Jadilah camper yang bijak dengan merancang waktu check in yang sesuai dengan jiwa dan keluarga anda. Kami di Sungai Land mengutamakan ketenangan anda ketika check in dan check out. Tenang is always good. Kredit kepada Saibatul Hamdi. Uncle copy paste komen dia. Alright. Next comment, Syed Setia Pernama. Dari segi operation memang ia memudahkan CEO. Tapi dari segi campus, ia tidak berapa mesra. Bayangkan check out pukul 12 tengah hari. Ahad 9 AM tu dah boleh mula kemas. Padahal time tu lah kita boleh banyak layan healing time. Kalau saya jadi CEO, memang saya tak enforcekan check out terutamanya masa weekend. Biasanya orang dah jarang nak check in hari Ahad. Rata-rata check in hari Sabtu atau Ahad. Kecuali lah Isnin tu public holiday. Macam hal ni pandai-pandai lah CEO nak buat macam mana. Macam aku cakap tadi, kalau kata tak ada orang bertindih untuk datang, kemudian aku rasa dia orang tak ada masalah. Kecuali ada orang menunggu untuk masuk ke tapak. Itu confirm dia akan ambil into consideration lah. Kamarul Ibrahim, saya lebih suka pergi tempat free aja. Malas nak semua-semua nak fikir kalau nak pergi tempat berbayar pun, saya buat survey dulu. Pasal isu ni lah dululah saya. Sekarang abang dah beralih camper car. Lagi best dia tak perlu bijak, tak perlu. Yang penting bijak cara berfikir. Nasib belum ada kemampuan untuk beli motorhome aja sebab kami berdua sahaja. Yang kereta sedar saya pun upgrade 4 wheel. Okay, dia orang ni camper car, tarik side owning. Nak healing nak berniaga pun boleh kata orang tu. Sambil selam minum air. Lepas tu roof box
boleh jadi poket Doraemon, kan senang nak nampak di mana-mana tanpa gangguan daripada mana-mana pihak. Okey, cuma bear in mind jangan bagi PD. PD kena saman, tak boleh yang peka ataupun rooftop tent pun. Syamila Mak Aizam, penting untuk keselesaan bersama hidup ini perlu ada peraturan. Betul. And last sekali, Halmiza Ishak, CEO kena mainkan peranan sebenarnya. Kami tak suka pergi campsite yang ada check in check out. Sebab camping ni nak santai-santai. Untuk check out tu kena pukul 12 tengah hari, agak kalut sikit nak kemas. Jadi jika tapak itu ada camper nak masuk pagi tu, CEO kena mainkan peranan untuk remind pada camper kata esok pukul 12 ada camper nak pakai tapak. Jadi di situ camper dah start alert untuk keluar before 12 tengah hari untuk beri peluang kepada camper yang nak masuk situ. Tak adalah isu, so kita lebih kurang bersahaja, janji dapat camping bersama. Okey, macam yang aku cakap tadi, kalau kata tak ada double booking ataupun orang nak masuk, insya-Allah CEO tak ada masalah. Maka kecuali memang hari tu memang ada orang nak masuk. So this is some of the comment yang aku baca daripada feedback yang from the first video lah. So korang ada tak nak komen-komen lagi? Korang boleh tambah lagi dan aku akan pick up lagi komen korang untuk kita sama-sama discuss lah. This is disclaimer. Kita tak ada nak condemn orang ke, tak ada nak ni ke mana-mana ke, aku tak ada side camper ke, aku tak ada side CEO ke. Kita nak buat benda ni supaya we have an understanding dan ianya memudahkan cara semua orang. Tak ada nak cakap, oh ni nanti ni side sini, ni side sini. No. Aku nak cuba jadi orang tengah. Tapi pada aku berat kepada macam perlu ada guideline. Cumanya mungkin nak kena fine tuning the timing lah. Mana yang lebih bersesuaian. Sebab dalam masa yang sama aku nak dapatkan feedback daripada both operator jugalah. What is dia orang punya SOP for check in dengan check out lah. Seperti biasa, kalau kata korang rasa video ni memberikan maklumat, korang boleh share lah kat kawan-kawan. Jangan lupa like, share, follow, comment and kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.